Video kita kali ini saya akan menerangkan bagaimana kita boleh improvekan sedikit mengenai SEO. SEO ni adalah Search Engine Optimization. Search Engine Optimization ini adalah salah satu teknik bagaimana kita boleh menggunakan website kita boleh membina website kita. Apabila kita daftarkan nama website kita di dalam laman pencarian seperti Google ataupun Yahoo, apabila orang mencari keywords yang bersesuaian dengan website kita dan website kita mempunyai peluang untuk pergi di muka hadapan, okey, itu lebih kurang makna Search Engine Optimization ataupun SEO. Jadi di sini banyak perkara yang boleh membantu meningkatkan SEO website anda. Salah satu dari perkara tersebut yang mudah untuk dilakukan adalah anda punya page title. Untuk melihat page title, anda boleh klik di format, page title and property. Di sini anda boleh letakkan page title yang bersesuaian, biar panjang, biar dia banyak menggunakan keyword yang sesuai, supaya apabila semasa pencarian website anda berpeluang pergi ke muka hadapan. Okey, ini dia ruangan yang perlu anda ubah dan tulis panjang sedikit di ruangan title, page property title. Dan kedua, jika dalam website anda mempunyai banyak gambar, contohnya seperti ini, anda perlu letakkan sesuatu. Sebelum ini mungkin saya ajar anda supaya klik di don't use alternate text. Tapi apabila anda telah sampai ke peringkat ini, anda klik di alternate text dan typekan sesuatu di sini. Okey, contohnya auto MLM, anda buat duit dari rumah, contohnya, dan anda boleh klik di OK. Lagi panjang anda tulis di sini, lagi ia amat membantu di dalam SEO anda. Setiap gambar yang anda ada, anda perlulah meletakkan perkataan-perkataan ataupun keyword-keyword yang bersesuaian. Setiap ada gambar, saya mencadangkan untuk anda meletakkan perkataan di kawasan yang saya tunjukkan tadi. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.